dengan Mazu di sini. Hari ini kita akan bermain game Slendrina The Seller. Demi menyambut kita punya 100 subscriber pertama. Thank you kepada korang yang telah subscribe saya sampai 100 subscriber. Korang memang the best. Jom kita langsung bermain game Slendrina The Seller. Jom kita tekan play. Kita main Seller yang pertama. Kita ambil medium. Okay, kat sini ada exit ni untuk keluar. You first need to find all the book. Kita kena cari semua book dulu untuk keluar. Ni ada pintu ni. Kita jalan. Okay, ni ada buku pertama. Yes, dapat. Aku takut kena jump scare. Kejap. Dia punya sensitivity kurang. Ni. Okay. Tolong. Aku dah lah takut. Tolong. Jangan tengok belakang. Hati-hati korang. Hati-hati. Kat belakang. Hati. Tidak. Boleh tamat ke game ni? Aku macam tak boleh tamat. Macam susah kan. Dia cari semua buku ni. Mana Slendrina dia ni? Apa ni berdarah? Alamak, ada laba-laba tu pula. Macam mana nak elak laba-laba tu? Mati pertama aku dah mati dah. Susah gila. Terkejut. Game over macam tu je. Sekejap, kita main easy lah. Sorry guys. Ni slow ni. Okay, jom kita pergi. Kita cuba laju ya. Aku tengah jauhkan aku punya phone. Aku tak nak tengok dekat-dekat. Slendrina, jangan macam tu lah Slendrina. Kita pergi sana dululah. Ya, ada buku. Jom kita ambil dan kita nak pergi mana ni? Alah, yang tu. Aku macam nampak muka Slendrina lah tadi. Tidak, game ni banyak jump scare. Selamat. Kita kena duduk dekat tepi supaya dia tidak kena. Suara dia. Aku macam aku nak menyerah kalah. Tak dah. Kita kenalah berani guys. Jom kita masuk dalam ni. Astaghfirullahaladzim. Sekejap, berehat sekejap. Aku betul-betul terkejut tadi guys. Memang Slendrina. Okay. Sabar je, sabar. Aduh. Perut aku terguncang. Kat mana tadi? Kat sini kan? Ni Slendrina ada masalah je kat sini. Aku nak lalu tapi macam takut je. Dah hilang dah. Astagfirullahaladzim. Tak ada apa-apa. Baru jumpa 2 buku guys. Lagi berapa buku ni? Lagi 6 buku. Banyaknya buku lagi. Tu buku bukan. Kosong mana tempat ni? Aku macam berpusing-pusing je. Ush. Oh, ini ke tempat tadi. Kita kena ambil semua buku. Oh, ni ada buku.
Memang. Korang dah sarapan? Tak tahulah. Jom, korang sebelum itu korang boleh like juga kalau korang suka tengok video aku. Game ni seram ke? Oh, tak terkejut. Alah, jangan buntu ni lagi. Hai, si. Tak ada apa-apa. Ingatkan nanti kena jump scare, tiba-tiba keluar kan. Aku takut kalau pusing kiri kanan ni tiba-tiba ada kan. Ada kunci. Tidak. One. Slendrina. Aku nak masuk tapi macam nak masuk. Nanti kena jump scare lah. Pandang tepi. Tak ada apa-apa dalam ni. Tidak worth it. Jom kita ke sini. Macam jalan buntu je. Okey, ada jalan sikit. Oh, okey, kosong. Jalan ni lagi. Asyik ada banyak jalan mati. Gelapnya. Tengok tu, tak nampak ke depan. Kat mana ni? Ada buku. Glory. Ini kat tempat tadi. Ini exit. Dah sampai sini balik. Mana lagi buku? Ni. The door is locked. Ayolah. Kita kena cari kunci lagi. Kita jalan mana? Tadi kita sana kan. Kita lurus sini. Lambatnya jalan. Aku ni agak pelupa sikit. Jadi aku lupa aku dah jalan kat mana. Sini ada apa? Ada dua jalan lah. Nak pilih jalan mana? Sini lah kot dia. Pilih sana. Betul sekejap ke? La ilaha illallah. Okey. Mana lagi ni? Ini ke sini balik. Kita lurus saja. Kita ke laluan ini pula. Tadi kita dah ke sana. Alah, mati pula. Jom ke sini. Ini ke tempat mana? Ini ke Asia. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kita balik ke exit dulu. Kita ke depan ni pula. Ini pintu dia kunci. Ini ke sini balik. Kita ke sini. Kita kena jelajah. Mana pintu yang masih tutup-tutup Macam semua aku dah explore dah ni. Tengok, ini dah terbuka pintu dia. Tu kita tengok ke sini apa-apa. Guys, aku nak tanya ni. Roblox tu nak kena ban ke? Kan? Malaysia ni macam nak ban Roblox sebab ada macam kes kan. Kes adik-beradik dia bunuh. Macam tu lah. Lepas tu dia nak ban Roblox sebab tu. Sebab tak tahulah betul ke dia nak ban Roblox guys. Sila komen. Komen guys. Aku tak tahu betul ke dia nak ban. Lagi satu dia nak apa? Dia tak bagi Malaysia ni tak bagi apa? Budak bawah 16 tahun ada akaun social media. Supaya lebih selamat lah kot. Betul.
supaya lebih selamat kan. Kalau ada apa, ada pedofil ke, atau ada kan budak-budak ni mana tahu sangat kan. Ada orang dewasa juga main kat media sosial, lepas tu dia pergi menipu ke, macam tu lah. Okay, lagi 2 buku guys, saya nak menang. Korang apa nama dia? Kalau apa, nanti kan ada, tadi kan ada ni kan, ada sela 1, sela 2. Nanti korang nak aku sambung game ni ke sela 2 atau ke sela 3 atau tak nak? Korang boleh komen lah kalau nak suggest, nak macam itulah. Macam suruh aku sambung game ni. Okay, tinggal lagi 1 buku guys. Kat mana lagi 1 buku? Kita cari dekat tempat yang berkunci tadi. Mana ni kunci ni? Ni ada darah ni. Jangan mati. Dapat nak susah sampai dah 7 buku. Tidak worth it. Tengok tu, tak ada apa-apa pun, tak ada buku dalam dia. Ataupun kunci. Kunci aku habis dah. Jom kita ke mana? Kat sini kena guna kunci kan? Okay. Kita kena cari kunci. Kita kena cari kunci dulu. Ke mana ni? Kita ke sini kot. Ni ada 2 jalan. Ni macam dah explore semua. Apa je yang kita masih belum Tok ni dah buka. Ni ke mana ni? Ni ke exit balik. Tinggal lagi 1 buku sisanya. Aduh. Kita kena pandang dekat dinding. Okay, lagi 1 je. Kat mana Slendrina tu? Dia double tadi macam Tadi ada kat sini. Rasanya Slendrina tu lebih marah kat kita kot, sebab kita dah nak menang kan. Banyak jam scare bagi kosong. Mana ni? Lupa. Ni jalan mati lah. Nah, kita ke mana? Kita ke sini. Macam tempat tadi je. Ini tempat tadi lah. Kita belok kiri. Sangat-sangat menantang jiwa ya. Aku punya jantung macam dah nak meletup dah ni. Aku tak jumpa ini ke reaksi balik. Aku tak jumpa kunci lagi lah. Aku nak kunci. Sebab ada yang masih, pintu yang masih terkunci dan perlukan kunci. Dunia lagu pun agak seram ya. Macam tu. Jalan mati kan ni? Jalan mati pula. Kat sini jalan mati, kat sana pun jalan mati kan? Ni pun jalan mati kot. Aku lupa lah guys. Ni kat exit balik. Okey, tadi kan kita belok kiri. Cuba kita lurus. Atau kita memang dah lurus je tadi. Mana bilik baru ni? Macam tu ni baru. Sekejap, aku rasa kita kena balik dulu. Kita balik ke sini dulu. Kita nak lalu mana? Okay, kat sini ada yang kita kunci 1 kat sini. Kunci dia tak jumpa lagi. Jadi kita kena cari dekat ini kan.
Maksudnya kita cari dekat sini lah. Kita cuba cari kunci dia. Kat sini luas tapi tak ada apa-apa pun. Lagi satu buku je ni guys. Susahnya lagi satu buku. Susah nak jumpa lagi satu buku ni. Macam jalan mati je. Mana guys? Ni pintu terkunci. Kunci dia tu tak ada. Hai, mana kunci dia? Ini bilik kurang asam ni, tak ada apa-apa dalam dia. Tak tahu, kita kena check lagi dekat bilik-bilik yang kita dah tengok. Tak ada kunci tersembunyi ke dekat belakang pintu ni. Kita cuba check. Okey. Sini apa ni? Tak ada apa-apa. Berat sekejap. Okey, ni pintu dia dah tercabut. Okey. Kosong. Bilalah kita boleh jumpa kunci dan buku tu. Ni ke sini balik. Ke sini ada apa-apa ke? Macam tak ada je. Kita jumpa buku je kan kat sini. Ada kunci lah. Aku tak perasan ada kunci kat sini rupanya. Okey, nasib baiklah. Alhamdulillah dapat juga kunci ni. Dari tadi aku cari-cari tak. Hai, kita cuba lurus. Tun. Kita nak buka ni. Kita nak buka yang mana? Kat sini lah kot. Alhamdulillah aku lari. Mak, tolong. Mana dunia ni? Tolong guys. Jalan buntu pula dikasih. Tidak. Kita cuba lari mama. Okay. Mana guys? Mana jalan keluar dia? Tadi aku banyak je jumpa jalan keluar dia. Sekarang dah tak jumpa dah. Ini bercak darah dia. Maksud dia lurus je lah kan? Aku lupa. Aku rasa lurus dia. Ini ada yang tak ada pintu. Aku lupa. Kita ikut je lah kan? Ini kat sini balik lah. Aku takutnya aku dapat penat ni tiba-tiba mati. Jangan. Jangan fikir yang bukan-bukan nanti terjadi sekarang. Itu doa. Perkataan itu doa. Jangan please. Jangan mati please. Dia pergi jump scare aku berkali-kali. Cik baik tak mati. Ya, rehat sekejap. Dia macam dekat je. Dia macam ada lagu dia. Aku lari cepat-cepat keluar. Jangan tunggu. Kat mana ni? Bukan. Kat mana? Masa nak cari jalan keluar lah. Aku tak tahu kat mana. Kat mana? Sini kat sana kan? Astagfirullah. Kita akan lurus saja. Ikut jalan ni dulu. Aku rasa kat sini. Mana guys? Sekejap ni. Yes, keluar. Menang. Congratulations, you managed to find all the missing book.
Oh, tepat-tepat 20 minit kita menang guys. Tepat-tepat je 20 minit kita menang. Okay. Ni ada help tadi kita tak tengok. Book and key can be anywhere. So let us turn around as soon as you see. Okay, korang boleh subscribe channel ini dan like kalau korang suka, dan korang boleh komen kalau korang nak aku sambung game ni. Sebab game ni ada sela 2, sela 3. Nanti bolehlah kita sambungkan. Okay, seperti itu saja dulu. Dan bye-bye. See you in the next video guys.